Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjalankan satu sesi temu bual berkaitan pengalaman pembesaran stres dalam kalangan atlet. Bersama saya ialah seorang atlet yang akan berkongsi pengalaman beliau semasa latihan dan pertandingan. Baiklah, sebelum kita mulakan, bolehkah perkenalkan diri dan sukan yang anda ceburi? Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Nama saya Muhammad Irfan Hanif bin Saiful Asri. Saya merupakan seorang atlet bola sepak yang mewakili pasukan universiti. Saya telah melibatkan diri dalam sukan ini sejak sekolah menengah lagi. Dan kini sudah hampir 5 tahun saya aktif berlatih dan bertanding. Bagi saya, bola sepak bukan sekadar sukan tetapi juga satu tanggungjawab dan komitmen yang memerlukan disiplin tinggi dari segi fizikal dan mental. Okey, soalan pertama, perasaan menghadapi tekanan. Bagaimanakah perasaan anda apabila menghadapi tekanan semasa latihan intensif? Semasa latihan intensif, saya memang berasa agak tertekan dan sangat penat, terutamanya apabila jadual latihan yang padat dan jurulatih meningkatkan tahap kesukaran latihan. Kadang-kadang badan terasa letih dan fikiran juga terasa penat. Namun begitu, saya cuba melihat tekanan itu dari sudut yang positif. Saya anggap ianya sebagai satu cabaran untuk memperbaiki kelemahan diri saya. Tekanan itu sebenarnya membantu saya membina ketahanan mental, mengawal emosi saya dan juga menjadi lebih sabar. Lama-kelamaan, saya belajar bahawa tekanan adalah sebahagian daripada proses untuk menjadi atlet yang lebih baik. Oh, begitu. Soalan nombor 2, kesan tekanan terhadap prestasi. Adakah tekanan memberi kesan kepada prestasi anda di dalam pertandingan? Ya, betul. Tekanan memang memberi kesan yang besar terhadap prestasi saya. Jika saya terlalu memikirkan harapan orang lain atau terlalu takut melakukan kesilapan, saya akan menjadi gemetar dan akan hilang fokus. Ini boleh menyebabkan prestasi saya menurun. Tetapi jika saya berjaya mengawal tekanan dengan baik, ia sebenarnya memberi kelebihan kepada saya. Saya menjadi lebih fokus, lebih peka terhadap permainan dan lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Jadi bagi saya, tekanan itu bergantung kepada bagaimana atlet itu menguruskannya. Soalan ketiga, cara menenangkan diri sebelum bertanding. Apakah perkara utama yang anda lakukan untuk menenangkan diri sebelum bertanding? Okey, baik. Sebelum bertanding, saya akan mengambil masa beberapa minit untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengawal pernafasan supaya degupan jantung kembali stabil. Saya juga akan mendengar muzik yang menenangkan untuk membantu saya rileks dan mengurangkan rasa cemas. Selain itu, saya juga akan fokus kepada peranan saya dalam pasukan dan matlamat perlawanan tersebut. Saya juga berdoa agar diberikan ketenangan dan keyakinan. Semua ini membantu saya memasuki gelanggang dengan lebih bersedia dari segi mental dan emosi. Soalan keempat, sokongan ketika tekanan. Siapa yang biasanya memberi sokongan apabila anda berada dalam tekanan? Okey, baik. Orang yang beri semangat ketika saya berada dalam tekanan adalah rakan pasukan dan jurulatih. Adalah individu yang paling banyak memberi sokongan tersebut. Mereka sentiasa memberi kata-kata semangat dan mengingatkan saya supaya tidak mudah putus asa. Jurulatih pula sering memberi nasihat dan membantu saya memperbaiki kesilapan dengan cara yang membina. Selain itu, keluarga juga memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Sokongan moral daripada ibu bapa dan ahli keluarga membuatkan saya rasa lebih yakin dan tidak keseorangan ketika menghadapi tekanan. Baik, soalan kelima, teknik relaksasi. Adakah anda menggunakan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam atau visualisasi sebelum pertandingan? Ya, saya memang menggunakan teknik pernafasan dalam untuk mengurangkan rasa cemas dan menstabilkan emosi saya. Saya juga akan tarik nafas perlahan-lahan dan hembus secara terkawal beberapa kali. Selain itu, saya juga menggunakan teknik visualisasi. Saya akan membayangkan diri saya bermain dengan baik, membuat hantaran yang tepat, menjaringkan gol atau membantu pasukan mencapai kemenangan. Teknik ini sedikit sebanyak membantu meningkatkan keyakinan diri dan membuatkan minda saya lebih bersedia menghadapi situasi sebenar. Okay. Terima kasih atas perkongsian yang sangat jelas dan bermanfaat ini. Semoga pengalaman ini dapat memberi inspirasi kepada atlet lain dalam menguruskan stres dengan baik. Baik, terima kasih kembali. Saya harap perkongsian ini dapat membantu dan memberi motivasi kepada rakan-rakan atlet yang lain. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my
our friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.